Pilihan yang tepat. Inilah dia, Honda City 2021 V-Spec. Di bahagian depan kita ada LED headlamp, fog lamp dan bentuk dia guys memang nampak garang. Di bahagian tepi kita ada aftermarket sport rim 16 inci, auto folding side mirror dan Honda Lane Watch. Di bahagian depan kita ada 1.5 liter iVTEC CVT transmission, cukup responsif dan jimat minyak. Di bahagian belakang kita ada LED tail lamp dan 519 boot space guys. Memang cukup seminggu korang nak duduk kampung pun boleh. Di bahagian dalam begitu luas dan selesa, tak sempit langsung. Ada multifunction steering wheel, adaptive cruise control, pedal shift, eco mode, infotainment 8 inci, reverse camera dan full leather seat. Harga bodi dalam RM62,800, bulanan dalam RM800 lebih, ikat sampai 9 tahun. Kalau nak sedan yang premium tapi tak nak rabak poket, Honda 1.5 V-Spec ni lah pilihan korang. Pilihan yang paling win. Kalau korang berminat dengan Honda City ni, boleh je kontak saya, Alfie, dan jumpa korang di Express Auto Sdn Bhd.